Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 2? Cikgu harap anak-anak telah menonton video pada bahagian yang pertama nota dan penerangan. Okey, untuk video kali ni kita nak buat penghasilan karya tajuk catatan cantik. Ini dia catatannya. Nampak tak? Okey, simple sangat. Cikgu dah siap. Okey, jadi jom kita tengok bagaimana cara cikgu menghasilkan catatan cantik ni dengan penerangan, teknik dan proses penghasilan karya. Apa lagi? Jom. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan catatan cantik unit 9 tahun 2. Okey, kita ada pensel untuk melakar, pemadam, semestinya kertas lukisan, okey, beberapa batang berus lukisan, putih kapas, sponge, air untuk bancuh warna, palette bekas untuk meletak warna, poster color ataupun cat poster, watercolor ataupun cat air, dan semestinya buku teks sebagai panduan. Okey anak-anak, jom kita berkarya. Okey, jom kita buat catatan cantik. Langkah pertama kita buat garisan simetri, kemudian kita buat lakaran rupa bunga rupa bentuk bunga. Cikgu cuba tiru apa yang ada dalam buku teks untuk memudahkan anak-anak. Okey, kita buat lakaran ni. Lakaran ni tak cantik pun tak apa. Kalau sengit sikit-sikit pun tak apa, nama pun lakaran. Nanti masa kita mewarna tu kita adjust lah. Okey, kita buat dia punya bahagian pokok bawah tu ataupun rumput-rumput. Okey, yang ni tak kisah nak lukis macam mana pun tak kisah, terpulang sebab lakaran ni dia tak perlu cantik sangat. Yang penting ketepatan objek tu. Okey, seterusnya kita buat lakaran rama-rama, seekor rama-rama seperti mana dalam buku tu. Okey, kita buat badan dia, kita buat kepala, kemudian kita buat dia punya sayap ataupun kepak dia. Okey, semasa melakar ni sebenarnya anak-anak telah menggunakan beberapa jenis garisan antara garisan lurus, garisan melengkung, okey, garisan beralun, ada macam-macam garisan yang kita dah guna secara sedar tak sedar. Pada waktu yang sama kita juga dah menggunakan beberapa jenis rupa ada rupa organik, ada rupa geometri. Secara tak langsung bila kita melakar tu kita dah menggunakan pelbagai unsur seni. Okey, seterusnya kita nak mewarna. Cikgu keluarkan cat air, cikgu bancuh sedikit dengan air untuk kita mewarna pada bahagian bunga ataupun kelopak bunga tu. Okay, anak-anak perhatikan Okey, anak-anak boleh gunakan brush bulat ataupun round brush tu yang muncungnya tirus ataupun tajam di bahagian depan tu. Yang tu lebih senang kalau kita nak kontrol. Okey, kalau permukaan tu besar kita gunakan brush yang besar. Kalau ruang tu kecil, sempit, kita gunakan brush yang lebih halus lah. Ya, anak-anak boleh perhatikan senang sikit kalau kita nak kontrol ni. Okey, yang ni bila kita mewarna ni kita boleh gunakan teknik tadi yang kita belajar pada video yang pertama tu untuk kita buat tone bahagian yang gelap tu kita letakkan warna yang lebih. Bahagian yang kena cahaya kita letak air lebih. Okey. Kemudian kita bancuh warna hijau pula untuk kita buat batang pada pokok tu dan juga rumput-rumput di bahagian bawah. Yang ni pun kita boleh main tone juga. Cara nak buat tone warna senang saja. Kita gunakan air untuk bahagian yang kelihatan lebih cerah. Bahagian yang gelap kita masukkan warna lebih sikit. Mudah sangat. Seterusnya kita nak mewarna bahagian tengah bunga tu. Cikgu ambil warna ungu kita gunakan putih kapas. Sebatang putih kapas je dah cukup. Okey, kalau nak buat lebih pun boleh sebenarnya, tapi cikgu pilih satu pun dah kira okey dah. Langkah seterusnya kita ambil pewarna makanan. Cikgu ambil yang warna hijau dulu untuk kita warnakan bahagian kepak. Okey, kepak rama-rama ni yang bahagian bawah ni kita gunakan warna hijau. Kemudian bahagian atas tu nanti kita gunakan warna jingga. Tapi sebenarnya pewarna makanan tu kalau tengok pada botolnya dia tulis warna kuning tau. Kuning telur. Tapi tak kisahlah, mana-mana pun boleh kan.
Okey, yang ni warna kedua. Yang saya cakap tadi kuning telur tu ataupun jingga kita tuang sikit dalam botol pula. Kita tuang sikit dalam penutup botol. Kemudian kita celup dengan berus dan kita warnakan lah. Yang ni cikgu gunakan berus jenis bulat juga, tapi yang lebih halus. Okey, sebab ada ruang-ruang yang sempit tu, kita gunakan berus yang halus. Okey, yang ini kita gunakan dakwat. Okey, dakwat ni sebenarnya susah sikit nak kontrol. Okey, cikgu letak dalam penutup botol juga. Cikgu buat sikit-sikit. Dakwat ni dia macam dia cepat serap pada kertas. Jadi untuk menampakkan kesan tone, cikgu tambahkan sedikit warna air ataupun cat poster. Poster color tu cikgu tambah sedikit. Okey, anak-anak perhatikan macam mana cikgu buat tone. Bila semua tu dah masuk warna hitam, tak nampak tone sangat. Jadi cikgu ambil sedikit warna putih ataupun warna kelabu, cikgu mixkan dia. Warna putih pun boleh, lebih senang. Mixkan untuk kita buat tone pada badan rama-rama tu. Semasa kita buat aktiviti ni, secara tak langsung kita dah belajar bahasa seni visual. Apa dia tu? Unsur seni. Okey, kat sini ada unsur garisan, ada rupa, bentuk, warna, ruang pun dah ada. Okey. Kita juga belajar tentang prinsip rekaan. Adanya kontra warna. Kita belajar kepelbagaian pada apa? Pada rupa, bentuk, warna. Okey anak-anak, sedar tak sedar Kita tambah sedikit bahagian latar bawah tu, kita tak warna hijau barulah nampak kita punya lukisan ni taklah terapung-apung sangat. Pokok bunga tu kan. Langkah yang terakhir kita nak siapkan kita punya lukisan rama-rama ni. Pada bahagian sayap tu, cikgu gunakan putik kapas. Kita ambil warna biru. Kenapa warna biru? Okey, kita nak wujudkan kontra warna pada sayap rama-rama tu. Okey, teknik ni akan kita buat macam teknik pointillism kita gunakan teknik titik-titik. Jadi sudah nampak kesan. Orang kata apa? Kepelbagaian teknik dalam kita melukis. Okey, cikgu tak sempat nak gunakan span, tapi tak apa. Kalau anak-anak di rumah boleh gunakan span untuk buat latar belakang. Okey, kita tambahlah sikit gunung ke awan ke di bahagian belakang. Okey, karya ni dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni sehingga habis. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sentiasa menyokong karya-karya dan video-video cikgu. Kepada anak-anak tahun 2 selamat berkarya, selamat belajar di rumah. Kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek yang terbaru daripada Cikgu Syukri. Bye bye. Assalamualaikum.